Okey guys, hari ni saya nak tunjuk cara-cara untuk charge IMAS 7 menggunakan fast charging, DC charging Okey, yang ni kapasiti dia up to 80 kW. Okey. Tapi dia maksimum dia boleh terima 100 kW lah. Okey, jom tengok saya buat video tutorial. Okey guys, hari ni saya nak buat tutorial untuk IMAS 7 punya charging menggunakan Proton IMAS punya charging yang berada di SG Car lah. Okey. IMAS ID Shah Alam Alright, jom tengok saya buat tutorial. Mula make sure kunci kena ada lah. Make sure kunci kena ada. Okey, pergi kat kereta, buka cover ni. Cover dekat sini. Tekan. Okey. So korang akan nampak dua, satu AC, satu DC. Okey, AC ni maksimum dia boleh terima, yang ni DC, fast charging yang 100 kW. So buka. Okey, ini nombor wall plug lah saja. Yang ni nak pakai fast charging kena buka dua-dua lah. Okey. So pergi dekat mesin ni. Mesin ni dia besar lah. Okey, nampak dia dua macam ni. So okey, ambil ni plug ni, tarik. Dia kabel ni berat sikit lah. Okey, berat sikit. Ambil. Okey, ambil, tarik. Korang lekatkan kat sini. Okey. Okey, dah masukkan tu. Okey, ke charger tu. Tolak rapat Okey, kita pergi ke sini. Kita pilih dia punya setting tu. So be in use. Okey, tekan sini. A. Okey, A. So sekarang ni ambil kad, dia pakai RFID kad tu. Scanning dah. Okey. Swipe your card. Dia tulis tu, please swipe your card. So ada kad sini. Tak sini. Please wait while starting nampak tu. Please wait while starting. Okey, ni. So dia akan start lah dalam masa beberapa saat. Dia akan start charging. Okey. So tunggu je lah. So sekarang dia dah start charging untuk IMAS lah. Senang je. Senang je. So yang ni dia pakai fast charging lah. Dia boleh terima sampai 100 kW fast charging punya power lah. Okey, korang boleh tengok kat sini dia nampak tu. Sekarang ni 35%. So dia akan charge lah tu. Lebih kurang sejam lah. Yang ni tengok pada kuasa power lah. Okey, yang ni dia masuk, tengah masuk. So bila penuh dia akan disconnect bahagian dalam kereta. Bahagian dalam kereta, nak tahu dia punya berapa jumlah. Nampak ni, dia tengah charge. So kat sini kau tengok, time remaining dalam sejam lebih lah. Sejam lebih akan dia akan penuh lah. Okey, nampak tu, dalam masa sejam lebih akan penuh lah. Okey, power. Alright, tengah masuk dah ni. Ni ikut sini 29 kW dah dia masuk. Okey, so bila dah penuh dia akan tunjuk range 410. Yang ni premium sekarang charging, tengah charging 36%. Dia boleh pergi 155. Bila dah penuh 100%, lebih kurang 410 km WLTP. Nanti saya tunjuk next video untuk IMAS 7. Semoga bermanfaat. Bila dah penuh, dia akan tulis charge complete. So korang boleh disconnect lah korang punya charging tu. Itu sahaja. Simple and easy. Hari ni kita drive IMAS 7. Buat power dia. Power. Okey.
Dia dah charge sampai 89% lah. Lagi 20 minit lah. So sini charging power 29 kW lah. Lebih kurang 30. So boleh pergi 371. Lagi 11% penuh lah. Alright. Okay guys, dah penuh lah 100%. 410 km range boleh pergi per charge. So kau check kat sini. Okay, nampak charging is complete lah. So yang ni ambil masa sejam lebih lah. Alright. So 100%. Okay, settle lah. Charging is complete. So boleh cabut lah charger. Okay, bila dah penuh. Okay, dah penuh charger. Okay, charge is complete dia kata. Settle lah. Dah boleh cabut. Okay, tarik lah. Tarik. Okay, tarik. Kita pun letaklah dekat sini. Okay. Okay, so pergi kat kereta. Okay, ambil ni, tutup. Okay, tutup. Tutup, settle. Alright. Okay, siapa yang tengah mencari IMAX 7, boleh kontak abang lah. Di Proton IDC Shah Alam lah. IDCC Shah Alam. Boleh datang jumpa dengan abang. Set appointment for test drive and booking lah. Okay, IMAX 7. Sekian untuk video seterusnya. Apa-apa boleh komen dekat komen. Okay, Assalamualaikum. Bye bye. IMAX 7 nice guys.